Korang kalau tak pernah menceburi bidang pemotoran, tak pernah ada pengalaman merempit, kau mungkin tak dapat feel bila tengok cerita ni. So ni antara komen-komen yang aku baca daripada penonton yang dah tonton filem Malaikat Malam. Filem pertama daripada pengarah muda iaitu Bujok ataupun nama sebenar dia Naziruddin Nasruddin, yang sebelum ni pernah menyumbang untuk filem-filem hasil tulisan dia memang sangat hebat, antaranya filem Sheriff yang memang mantap babe. So filem ni juga turut dilakonkan oleh pelakon-pelakon hebat. Ada Syafiq Kal, Tracy Sinadol, Amin Hafiz, Kody Rashid, Q Haidar, Justin, Rizman Kuzaimi dan ramai lagi. Pelakon-pelakon ni kalau kau tengok semua best. So filem ni dia mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Azam, seorang mak rempit yang pada satu malam dia tengah merempit ni, dia hampir terlanggar seorang gadis buta bernama Ratna. Dan bila Azam figure out yang lelaki pula si Ratna ni buta, dia pun cuba tolong lah, nak bantu. Dia ada rasa ihsan dia tu, rasa nak bantu dia tu. Dan Ratna ni jatuh cinta, jatuh hati dekat si Azam ni. Dan bermula daripada situ diorang ni mula macam suka sama suka lah, mula nak rapat, mula keluar dating. Dan cerita ni memang dia punya perjalanan cerita dia lebih tertumpu kepada kisah percintaan antara Azam dan juga Ratna ni lah. Di samping kemelut yang berlaku kepada keluarga Azam, adik abang dia, dan juga hubungan persahabatan dia Azam dengan kawan-kawan dia iaitu Jimmy dan juga Mak Jet lakonan Kody Rashid dan juga Justin. Di samping tu ada jugalah kemelut dengan mak rempit lain, dia punya villain dia iaitu Boy lakonan Amin Hafiz, mak rempit berbadan sasa. Dan sebelum aku pergi lebih jauh, aku punya review kali ni mungkin ada spoiler. So ada part yang mungkin ada spoiler sikit lah, aku takut terlepas. So just bear in mind je lah. So filem ni benda yang aku suka dulu, kita share pasal benda yang aku suka dulu. Filem ni dia filem pertama daripada Bujok. Kalau korang tengok filem ni, quality wise, dia punya camera work dia just fine. Memang korang tak expect yang ni filem pertama daripada pengarah muda ni. Aku patut tabik dengan pengarah ni sebab dia punya quality filem dia, colour dia cantik, camera work dia pun clean. Tak ada apa-apa yang aku rasa macam terlalu cacah marba, tak ada. Semua nampak just nice. Dan macam mana pengarah ni bawa semua pelakon-pelakon ni menjiwai watak-watak diorang ni memang sangat-sangat bagus. Aku pernah tengok ada filem daripada pengarah-pengarah lama yang dah berpuluh-puluh kali buat filem, ada barisan pelakon yang hebat tapi pelakon-pelakon tu tak perform pun. Tapi untuk filem ni pelakon-pelakon ni semua perform kan? Dan aku percaya Naziruddin punya guidance lah, mungkin dengan bantuan Syafiq Yusof, dia berjaya tarik semua apa yang ada daripada pelakon-pelakon ni semua, terutama Syafiq Kal, Q Haidar, Tracy Sinadol lah. Bagi aku memang baik. Di samping tu aku suka first and second act untuk filem ni yang dia cerita romantik, melodrama. Aku suka macam mana hubungan dia sampaikan kisah cinta Azam dan juga Ratna, konflik-konflik between Azam dan juga abang dia Q Haidar ataupun Arash dalam ni. Watak dia sangat menarik bagi aku first and second act. Tu benda yang aku suka pasal filem Malaikat Malam ni. Terusnya kita tengok benda yang aku kurang suka. Dia bukan teruk tapi ada benda yang boleh diperbaiki lagi bagi aku. Sebagai penonton, aku suka filem ni pada awal, first and second act, sebab aku sebenarnya layan je apa-apa genre pun aku layan. First and second act tu aku suka macam mana flow dia, walaupun slow tapi aku faham filem ni dia lebih tertumpu pada kisah hubungan cinta antara Azam dan juga Ratna. Di samping kisah pasal mak rempit, adalah dia punya konflik-konflik yang di samping tu sepanjang perjalanan kisah cinta Azam dan juga Ratna ni. First and second act aku rasa just fine, tak ada masalah. Cuma third act tu ada satu karakter ni, so ni spoiler satu karakter iaitu karakter Kody Rashid yang berubah sikap. Aku rasa macam tiba-tiba berubah tau. Benda tu macam ubah aku punya mood aku terus swing masa tu. Aku macam apa saja jadi macam ni, dan tanpa apa-apa asbab yang kuat, motif yang kuat. Apa yang dia buat tu macam terlalu over sangat, terlalu dramatik. Aku suka yang first and second act sebab dia lebih realistik, kisah cinta yang realistik, tak adalah over sangat. Ayat-ayat dia pun tak adalah pelik-pelik sangat, manis-manis sangat, berbunga-bunga sangat, macam mak rempit bercinta, lelak kan. Tapi third act tu macam terlalu dramatik, dan asbab kenapa karakter tu berubah sikap tu macam tak kena, macam tak cukup kuat. Lepas tu daripada sudut emosi lah, bagi aku emosi yang diletakkan tu macam tak kena dekat tempat dia. Aku
kurang dapat serap emosi daripada Azam, lakonan Syafiqal ni. Dia ni sayang ke tak abang dia? Kejap rasa macam sayang, tapi kejap dia rasa macam aku tak heran lah abang aku. Lepas tu dia sayang balik. So aku macam part tu aku macam tak tahu aku nak rasa hubungan dia ni baik dengan abang dia ni ke tak. Dan disebabkan ni aku rasa bila sampai satu part tu, bila dia hilang Arash ni, abang dia ni, dia tak tarik aku sekali. Aku tak rasa emosi tu kuat sangat. Sebab aku rasa macam boleh mampus lah dia ni. So aku tak rasa macam kesian kat situ. Sama juga dengan watak Azam ni juga, dengan Ratna ni, dia ni sayang ke tak, suka ke tak. Sebab ending tu lain. Ending dia tu macam dia suka, tapi tiba-tiba dia kata macam aku ni lelaki jahat, jangan dekat dengan aku, lupakan aku. Tapi ending tu kau memang nak buat benda yang sepatutnya boleh lah bersama dengan Ratna ni, tak ada masalah pun. Tapi kenapa at the end tu still kau buat benda tu tapi tak juga bersama Ratna. Aku suka penggunaan lagu dalam filem ni, lagu-lagu lama, Alley Cats, lagu Mega. Memang aku tengok trailer tu memang nice. Tapi bagi aku rasa bait-bait ayat daripada lagu tu sendiri akan bagi kesan bila placement itu diletakkan dekat tempat yang betul. Aku tak nampak lagu tu diletakkan dekat tempat yang betul-betul sesuai. Sebab bila lagu tu keluar, aku tak dapat nak sulam lirik ataupun bait lagu tu dengan scene tu. Aku ni memang very particular. Aku dah banyak tengok filem-filem daripada Indonesia yang lebih puitis, lebih dia guna lagu-lagu tu pun dia letak kat tempat yang betul-betul ngam, sampai kau rasa macam sedapnya. Part tu tak ada apa-apa pun tapi sedap sebab dia kena dengan tempat dia. Lirik bait lagu dia kena dekat tempat dia. Tapi lagu dalam filem ni, lagu ni best. Lagu dia memang semua best, lagu-lagu lama. Tapi macam tak klik kat situ, tempat yang dia letakkan tu. Filem ni nice, cuma tak perfect. Okay, tak perfect. Dan ni filem pertama daripada Bujok ni. Kalau korang tengok, quality wise dia lebih baik lagi daripada pengarah yang ada, yang pernah buat filem berpuluh-puluh kali. Tak percaya korang tengok sendiri. Ada value untuk filem ni. Bukan filem yang main-main. Walaupun pengarah muda, tapi kalau korang tengok, korang hayati, kalau korang punya expectation tu memang nak mat rempit daripada awal, susah lah. Filem ni dia lebih kurang macam filem KL Menjerit. Dia ada cinta yang disulam dengan kisah-kisah pasal mat rempit. So rating aku untuk filem ni, korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Macam biasa, korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton dekat website Kotak Nyaman tu. So aku nak tanya korang, apa pendapat korang tentang filem Malaikat Malam? Cuba komen kat bawah. Nyaman.